Okay korang, hari ni kita nak buat konten apa? Hari ni kita nak tanya orang, kita nak pergi dekat beberapa orang random pasal Islamik. So, tajuk kita hari ni adalah pasal Islamik. So, jom korang, jom. Awak, surah terakhir dalam Al-Quran? Tempat utama umat Islam menunaikan haji? Apa dia? Nabi yang ditelan ikan nun? Apa dia? Nabi yang ditelan ikan nun. Nabi yang? Nabi yang ditelan ikan nun. Oh, Nabi. Okay, so kita dah sampai kat CS. So, jom korang kita cari beberapa orang random. Kita akan tanyakan dia soalan Islamik. So, kita tengok siapa yang bertuah dapat kita punya turun ni korang. So, jom korang. Let's go. Korang, jom. Awak. Hukum solat Jumaat bagi lelaki? Hukum solat Jumaat bagi lelaki? Wajib. Untuk awak. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Wah, cepatnya. Okay, jom korang kita tanya orang lain pula. So, jom. Nampak muka penat kan? So, jom. Awak, surah terakhir dalam Al-Quran? Okay, tak apa, terima kasih. Okay, so korang. Awak. Surah terakhir dalam Al-Quran? Surah terakhir dalam Al-Quran, surah Anas. Betul. Tahniah, ni awak. Ni tak awak. Terima kasih. Sama-sama. Bye-bye. So dah korang. Jom kita tukar baju saya. Nak? Jom kita tukar baju dulu. And then kita boleh sambung cari lagi berapa orang? Lagi 3 orang random yang bertuah. So jom korang. Kita dah tukar baju. Tada! Yang ini kita punya material terbaru untuk chiffon voile tau. Z. Okay. So korang, jom kita sambung. Kita sambung cari random people yang bertuah untuk kita bagi hadiah kita ni. So jom korang. Jom. Sekejap ya. Lama. Okay, awak. Tempat utama umat Islam menunaikan haji? Apa dia? Tempat utama umat Islam menunaikan haji? Mekah. Betul. Tahniah. Terima kasih. Bye. Okay, dah korang. So, jom kita cari next random people kita. Jom. Okay, so jom korang. Kita pergi. Awak. Ikan yang telah ditelan oleh tak apalah korang. Awak. Nabi yang ditelan ikan nun? Nak tanya. Awak. Nabi yang ditelan ikan nun? Apa dia? Nabi yang ditelan ikan nun. Nabi yang? Nabi yang ditelan ikan nun. Oh, Nabi Yunus. Betul. Untuk awak. Terima kasih. Sama-sama. Okay, Sama. Awak, Nabi yang boleh bercakap dengan burung? Nabi Sulaiman. Betul. Tahniah. Oh, terima kasih. Bye. Terima kasih. Okay korang, so kita dah jumpa beberapa orang random yang bertuah, yang dapat jawab soalan kita dengan betul dan dapat kita punya hadiah. Masya Allah, bagus lah, mumtaz lah, bagus. Okay, so dekat konten lepas kita dah jumpa pemenang kita. Okay, so Aina Syakira Aina 44, tanya. Okay, awak akan dapat kita punya hadiah lah. So korang, konten apa lagi lepas ni kita akan buat, korang boleh komen dekat bawah bagi idea tak korang. Idea yang orang cakap apa, yang marvelous, kita akan try ikut korang punya konten pula, ikut korang punya idea pula. So bye-bye korang. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan komen. Bye.